Hari ni kecundang lah. Tak boleh nak kata apa lah. Aku dah try repair tapi tak boleh juga jadi. Mungkin dia punya ignition coil ada masalah. Jadi benda yang problem macam tu bila faulty issue item, kita tak boleh nak buat apa lah. Tak boleh nak repair. Sekadar macam kepala plug tercabut ke, soket longgar ke, at least kita boleh adjust, boleh buat sendiri. Tapi bila dah melibatkan faulty ignition coil punya ignition coil ada problem, so terpaksa lah kita panggil towing. Tak jadilah aku nak ride hari ni. So tersadai dekat ni, nasib baik dekat Arena Rawang ni, Arena Rawang pula, dekat Plaza Tol Rawang. Tadi kat tepi jalan, kat tepi highway, tapi dia boleh start, boleh jalan atau mati lagi. So might as well aku ambil tindakan batalkan lah ride hari ni. Tunggu je lah dekat Tol Rawang ni, rescue sampai. Rescue pun sampai. Okay, bye. Weh, okey. Dia tahu. Pegang betul lah. Memang bila dewe dah. Guna towing SOS fast lane. Pada dia hantar carrier besar sangat, baik pakai ni je, ni okey. So selanya korang kenalah ada juga insurans bila berlakunya kecemasan macam ni. Selain pada insurans first party yang biasa korang renew setiap tahun tu, at least ada satu lagi insurans tambahan untuk nak cover motor sekiranya breakdown dalam keadaan macam ni lah. Pagi-pagi kan, mana ada orang. Alhamdulillah, towing daripada sos Fastlane dah sampai. Ambil masa dah lebih kurang sejam juga lah nak datang untuk nak recovery. Waktu pun dah pukul 3 pagi. Jadi dalam jangka waktu sejam, dia punya respon pada aku bagus lah. Balik KL lah, repair.